adakah niat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada baca kunut? Adakah solat kita baca? Adakah sunat selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian pada baca kunut? Ya, salah satu sunat ab'ad. Kan, ya selawat. Betul mana selawat dengan di akhir dia. Lepas pada berdoa kalau kunut hak biasa hak masyhur dia panggil Allahumma hdini fi man hadait ataupun Allahumma hdina fi man hadait kalau jadi imam kan. Sampai akhir sekali sud sekat mana? Dia kisut sekat wa innahu la yazillu man walid tabarakta rabbana wa ta'ala. Puji lagi falakal hamdu ala ma qadait, bagi engkau jua itu kepujian barang yang akan menentukan. Lalu juga lepas tu selawat. Selawat tabarakallahu apa dia falakal hamdu ala ma qadait anastaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka nastaghfiruka jadi imam nak umumkan nastaghfiruka wa natubu ilaik, kami minta ampunkan dan kami bertaubat kepada engkau. Patulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selawat dan salam kedua sekali. Maka itu satu sunat ab'ad. Kata kalau tinggal selawat, sampai tinggal sunat ab'ad. Sunat sujud sawi. Lepas tu macam-macam lah orang panah. Ada orang panah selawat dengan sirat P.M. Wa sallillahumma wa sallim. Yalah juga. Itu dia nak. Itu je selawat tu satu daripada sunat ab'ad. Kita maklum kunut dalam bulan ni mulai daripada nisfu yang kedua, maknanya malam 16 hingga seterus kita disunatkan tambahan sunat kunut. Kunut yang masyhur tu ya. Lepas tu kunut hak panjang ni kunut imam kunut umar pula dia membuat capur mari. Hak panjang dia.